Bayangkan korang tengah berdiri sorang-sorang dalam bilik, malam-malam. Tiba-tiba korang perasan bayang korang sendiri dekat lantai. Tapi, ada benda yang tak kena. Bayang tu tengah senyum kat korang. Ceritanya macam ni. Ada seorang lelaki ni, dia suka berdiri dekat tingkap waktu malam, tengok luar. Cahaya bulan terang, jadi bayang dia jelas terbentuk kat lantai. Dia angkat tangan, bayang dia pun ikut. Dia pusing kepala, bayang dia ikut juga. Semua nampak normal, tapi satu malam dia saja cuba senyum, bayang dia pun ikut senyum. Lepas tu, dia cuba tarik muka masam pula. Tapi bayang tu masih senyum lebar. Dia jadi panik, dia cuba lari, tapi bayang tu tetap senyum seolah-olah mengejek dia. Persoalannya, kenapa bayang tu senyum? Adakah bayang tu ada kehidupan sendiri? Atau ada entiti lain yang menumpang bayang dia? Cuba korang komen teori korang kat bawah.